Assalamualaikum, selamat pagi WUSM. Okey, hari ini Cikgu Nurul nak mengajar kelas 2 USM PSV, tajuk pusing gasing pusing. Okey, jika kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 30 dan 31. Okey. Baik. Okey, seperti yang kamu boleh lihat dalam buku teks ini pada muka surat 30. Okey, alat permainan tradisional dimainkan untuk mengisi masa lapang. Maksudnya, permainan alat tradisional ini dimainkan untuk mengisi masa lapang kamu. Sekarang ni, zaman sekarang, anak-anak selalunya main gadget, main handset, main tab kan. Tapi, jika zaman dahulu, mereka menghabiskan masa lapang dengan bermain alat permainan tradisional. Apakah alat permainan tradisional itu? Okey, nanti Cikgu Nur terangkan. Okey, ada pelbagai bentuk rupa jalinan pada alat permainan tradisional. Okey, baik kita teruskan. Okey, pertama mari kita lihat gambar ini. Okey, ini yang sedang dipegang oleh lelaki ini ialah apa dia? Okey, ini ialah wow. Okey, wow ataupun yang kamu selalu lihat orang main di padang, kita panggil layang-layang. Okay, wow dan layang-layang ni agak berbeza ya. Wow ni dia coraknya lebih berat, coraknya lebih banyak daripada layang-layang. Okay, wow, warna pada wow yang pelbagai memberikan kesan kontra. Apa maksud kesan kontra tu? Maksudnya pada wow ini jika kamu lihat ada banyak warna. Warna-warna inilah yang memberi kesan kontra, memberi kesan pelbagai kepada wow ini. Dia lebih terlihat lebih cantik, lebih berseni, lebih menarik untuk kita mainkan. Baik, seterusnya gambar yang sebelah ini ada dua orang dua orang pelajar ni dia main bola takraw ataupun permainan sepak takraw. Okey, jika kita lihat pada bola sepak takraw ni dia berbentuk konkrit. Okey, bentuk konkrit ni bentuk yang agak berat. Okey, dan dia boleh disentuh. Pada bola takraw ini terdapat jalinan. Jalinan ni apa? Okey, cikgu pernah ajarkan jalinan ada dua. Iaitu pertama jalinan sentuh dan juga jalinan tampak. Okey, jalinan sentuh ni kita boleh rasa. Bila kita pegang pada bola takraw ni, kita dapat rasa. Okey, tapi jika jalinan tampak, bila kita pegang, kita nampak corak. Tapi bila kita pegang tiada rasa lah pada sesuatu benda itu. Jadi di sini cikgu nak tekankan bola takraw ni ialah jalinan sentuh. Okey, jika awak pegang kamu dapat rasa. Okey, jadi kita teruskan lagi. Okey, alat tradisional yang ketiga ialah congkak. Cikgu yakin kebanyakan murid-murid pernah bermain congkak. Okey, congkak yang terlihat dalam gambar ini diperbuat daripada kayu. Okay, jika awak lihat di sini pada dialog ni, murid ni cakap apa? Kakak, cantiknya ukiran pada congkak ini. Okay, maksudnya pada congkak ini terdapat ukiran. Okay, hiasan lah pada congkak ni. Okay, jadi kayu ni boleh diukir. Okay, kita panggil ukiran. Okay, di sini juga cuba adik sentuh congkak ini, jalinannya timbul. Okay, pada ukiran congkak ini juga terdapat jalinan. Jika kita sentuh, kita dapat rasa corak ataupun ukiran tersebut. Okey, baik, seterusnya kita lihat pada muka surat 31. Okey, inilah tajuk kita pada hari ini, pusing gasing pusing. Okey, awak dapat lihat kan dua orang pemuda ni sedang bermain gasing. Okey, gasing mempunyai imbangan yang simetri. Apa maksud imbangan simetri? Maksud imbangan simetri ni, bila kita lihat gasing ini ditegakkan, dia boleh tegak dengan baiklah. Okey, jika kamu tengok gasing ni, jika kita potong dua, maksudnya bahagian kiri dan kanannya masih dalam saiz yang sama. Itu yang kita panggil, yang kita maksudkan sebagai simetri. Okey. Okey, kita baca lagi di bawah ni. Gasing biasanya diperbuat daripada kayu. Bolehkah gasing yang diperbuat daripada bahan lain seperti kotak dan tali tebal berpusing dengan seimbang? Okey, ini nanti kita akan buat selepas naik cuti nanti. Okey, kita akan buat sama-sama gasing menggunakan kotak dan tali tebal. Kita uji nanti bila kamu dah siap buat gasing tersebut, kita uji. Boleh tak gasing tersebut berdiri dengan baik? Boleh tak dia menjadi simetri? Okey, jadi nanti
pada selepas kita naik cuti, kita akan hasilkan gasing. Kita perlukan cardboard. Cardboard ni ialah kotak. Okay. Kemudian kita perlukan lidi. Lidi sate yang awak makan tu kan. Jadi kemudian kita perlukan tali tebal. Okey. Di sini juga cikgu nak tunjuk kepada kamu dua jenis gasing yang terdapat. Okey, pertama gasing yang berbentuk leper. Okey, ini kita panggil gasing leper. Dan kedua ialah gasing berbentuk jantung. Okey, nanti bila kamu nak hasilkan gasing menggunakan cardboard, tali dan lidi, awak ada dua pilihan. Okey, kamu ada dua pilihan, iaitu kamu boleh buat gasing berbentuk leper ataupun gasing yang berbentuk jantung. Okey. Jadi, cikgu rasa setakat ini sahaja dulu penerangan cikgu tentang tajuk pusing gasing pusing. Selepas naik cuti sekolah, kita akan buat bersama-sama gasing yang kamu idamkan itu. Dan selepas ini juga, cikgu akan berikan kamu soalan kuis. Jadi, semua murid dikehendaki membuat soalan kuis tersebut pada hari ini. Jangan lupa isikan nama kamu dulu pada soalan itu dan jawab berdasarkan apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, Cikgu Nurul ucapkan selamat bercuti kepada semua. Kita jumpa lagi selepas sekolah dibuka nanti. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.